Dekat mak dia nak letak mak saya dalam lock up tu kan. Pergaduhan tu Apa kan. salahnya kalau dia report saya dengan abang saya dia duduk dalam lock up tu. Ini mak saya. Kan, bagaimana dia perempuan seorang je duduk dalam tu. Kita orang tak apa, lelaki boleh duduk 3 orang tu kan. Dia seorang perempuan duduk dalam tu. Kita dalam tu duduk fikir juga lah mak tu macam mana dekat. Perasaan makcik tu sedih lah. Sedih makcik datang dari jauh-jauh tengok anak kan. Tapi tak boleh tengok. Cucu pun makcik tak boleh tengok. Dah boleh makcik tengok anak tu makcik. Dah jaga pati makcik nak lagi berasa jaga anak cucu makcik. Kan? Patutnya kena paksa ke pakai baju pelik. Kena paksa pergi kubur apa pakai baju macam tu, kena paksa. Apa tahu macam mana? Memang kena paksa semua. Semua kena paksa. 100% saya jamin. Wallahi memang dia kena paksa. Yang dia siapkan Fatin ayunkan baju semua tu betul ke lakonan? Siapkan pakai tudung. Dia macam ni. Akak saya buat tudung lilit sini kan. Tak nak macam tu. Tak nak macam tu. Dia kata macam tu. Siapa? Tak nak macam tu. Buat macam lain. Buat macam lain. Dia tengok sampai elok-elok kan. Okey yang. Okey dah. Macam tu. Macam tu lah kot.